Assalamualaikum. So kita dah buat program function untuk kita simpan dan display markah 5 orang pelajar menggunakan array. Sekarang kita nak ubah kita punya program ni kepada bentuk function. Okey, function tu apa dia? Function dalam C++ ini macam bahagian kerja lah. Kita nak suruh dia buat spesifik task ataupun kerja yang kita asingkan supaya program tu nampak lebih kemas. Macam ni satu program kan? In main ni satu program. So dalam program ni semua kita suruh dia buat kerja. Kita suruh dia buat kerja apa? Input markah dengan display markah. Untuk function ni dia macam helper lah. Helper untuk main function ni suruh dia buat kerja. Main function ni dia hanya mengarahkan supaya function lain buat kerja. Okey, kita tengok ini program asal kita. Program asal kita ni tak ada function. Yang ada hanya main function. Main function sampai sini. Main function dia daripada sini ke sini. Okey, itu adalah main function. Sekarang bila kita nak ubah kepada function, kita akan guna konsep yang paling mudah. Okey? Pertama sekali, kita tahu kita ada dua tugas kat sini, iaitu input marks dan juga display marks. Yang ni kita nak jadikan specific task. Yang ni kita nak jadikan dia function, input markah dan juga display markah. Okey. Function input marks ni dia buat kerja apa? Dia hanya buat kerja ambil markah 5 orang pelajar ni je. Okey. Dan function papan markah ni pula, kerja dia untuk paparkan semua markah tadi. Okey. Jadi kita nak jadikan dia itu adalah specific task. Okey, mula-mula sekali function yang kita nak buat ni, kita kena letak dia di luar main function. Kita tahu main function di sini kan? Main function dekat sini kan? So kita kena letak function yang baru ni, iaitu function input marks ni dekat luar. Kita letak function input marks kat sini. Kita letak nama dia input marks. So bila namanya function mesti kena ada ni. Ini kita panggil ni bekas ataupun kantung yang kita nak isi value dan sebagainya. Dan bila function kita kena letak juga dia buka dengan tutup. Kat dalam ni lah kita akan letak function input marks. Apa tugas yang input marks buat? So kita ambil yang ni. Kita cut dan kita letak dekat dalam ni. Okey. Sekarang dekat in main dah tak ada function input marks. Kita dah buat dekat function yang lain. Bila kita tengok function input marks ni, dia buat semua dekat sini. Dia tidak memulangkan apa-apa nilai. Bila tak memulangkan apa-apa nilai, kita kena tambah ini sebagai void. Okey. Dah selesai untuk function input marks. Sekarang kita try. Kita cuba untuk run. Apa jadi? Okey. Bila kita run, dia akan beritahu marks was not declared in this scope. Kenapa? Cuba kita tengok di sini. Dekat sini dia suruh input marks kan? Tetapi di sini kita tak declare variable marks. Variable marks tu hanya ada dekat in main. Bila dia ada kat in main, dia jadi local variable. Dia hanya boleh digunakan oleh main function sahaja. Jadi, bila kita nak dia dapat digunakan oleh semua function yang ada dalam program ni, kita kena tukarkan dia kepada global variable. So, kita cut dia dan kita letak kat sini. Sekarang, dia dah tukar menjadi global variable. Global variable. Bila dia jadi global variable, bermakna dia dah boleh digunakan oleh semua function yang ada dalam program ni. So kita run.
Okey, bila kita run, dia tak baca pun. Dia tak baca apa-apa. Dia hanya baca yang ini je. Kenapa dia tak baca yang ni? Sebab apa dia tak baca yang ni? Sebab, macam saya cakap tadi, dekat dalam main function ni, okey, main function ni dia akan panggil function lain suruh buat kerja. Jadi dia tak panggil input marks, jadi input marks ni tak buat kerja lah. So macam mana kita nak panggil dia? Kita panggil di sini adalah calling function. Kita nak panggil function tersebut. Calling function. Macam mana kita nak panggil dia? Kita copy dia punya nama function ni beserta kantung dia. So kita copy dan kita letak dekat sini. Okey, dan jangan lupa letak semicolon. So ini nama dia calling function. Kita panggil function tersebut. Jadi sekarang kita run. Bila kita run, dia cakap lagi input marks was not declared in this scope. Dia tak kenal lagi input marks ni sebab ini adalah function yang baru. Jadi program ni tak kenal. Macam mana kita nak bagi dia kenal? Kita kena buat function prototype. Okey, nama dia function prototype, atau ada buku panggil function declaration. Nama dia. Dia ada dua nama lah. Apa yang perlu kita buat? Kita ambil, kita salin balik void mask input mask ni. And then kita copy dan kita letak kat sini. Supaya apa? Bila kita buat program ni akan baca. Dia akan tahu, oh ada void input mask. Jadi kita dah declare awal-awal. Dalam ni ada user defined function. Nama dia adalah void input mask. Marks. Okay. Now kita run. Okay, bila kita run, barulah dia boleh bekerja. Kita masuklah. Markah 10, 20, 30, 40, 90. So, jadilah. Tapi kat sini, kita hanya panggil satu function saja. Kita tak panggil function yang lain. Sekarang katakan kita nak tambah lagi satu function, nama dia display marks. Okey, yang ni kita nak jadikan satu function yang lain. Sama juga. Step pertama ialah kita tulis nama function dia, display marks. Okey. And then kena ada kantung dia. Lepas tu kena ada buka dengan tutup dia. Okey, yang ni kita panggil apa? Ini kita panggil apa? Yang ini tugas dia, apa yang dia buat kat dalam ni. Tugas dia yang ni lah. Kita ambil balik tugas dia ni. Kita cut and kita letakkan tugas dia kat sini. Okey. Tugas dia kat sini kan. And then apa perlu kita buat? Dia memulangkan nilai atau tidak? Tidak memulangkan nilai. Jadi kita kena letak void kat sini. And then kita run. Apa jadi bila kita run? Enter student name 10, 80, 79, 80. Dia tak baca apa-apa. Kenapa dia tak baca apa-apa? Sebab kita tak suruh dia buat kerja pun. Kita tak panggil pun dekat main function. Dekat main function kita hanya ada input marks je. Kita tak suruh pun display mark. Bila kita nak suruh dia buat kerja, kita kena calling function tu. Macam mana nak calling function? Ambil nama function ni, awak copy dan awak letak dekat sini. Dekat calling function. Ini nama dia calling function. Kalau dia nak buat kerja 10 kali, dia calling lah 10 kali. Dia panggil 10 kali. Kan? Itu guna function. Dia menjimatkan kita punya line code kita dan kita boleh buat specific task. Okey, kita dah display mark kat sini, kita dah panggil. Jangan lupa letak semicolon. Dan kita run lagi. Bila kita run ada error. Sebab apa tadi? Dia kata display marks was not declared in this scope. Kenapa? Macam saya cakap tadi, apa-apa function yang user define function, kita kena declare function tersebut. Nama dia function prototype.
Kita salin balik void display marks ni. Copy, salin balik kat sini. Then, ni nama dia function prototype lah ni. Function prototype atau function definition. And then kita run. Bila kita run, kita masukkan markah pelajar 10, 20, 30, 40, 50. 450 pula. 50. Okey, sekarang dia dah boleh panggil function input dan function display. Itu sahaja. Awak kena ingat step dia yang saya terangkan tadi. Okey, itu sahaja. Terima kasih.